Hai hampa, masak apa tu? Peminat kaki ayam boleh masuk sini. Jom kita buat kerabu kaki ayam. Okey, mula-mula kita buat pedicure dulu dekat kaki ayam ni. Kita potonglah kuku-kuku dia tu. Nanti kalau tak potong takut tak lalu makan lah pula. Lepas tu kita basuhlah, cuci-cuci. Kita basuh dengan limau. Kita buanglah hanyir-hanyir dia tu kan. Okey, kita basuhlah beberapa kali. Basuh, bilas. Kita yakinlah dengan kebersihan kaki tu. Lepas tu kan kita masuk dalam periuk untuk rebus. Okey, masa kita nak rebus tu kan, kita letaklah asam keping sikit ataupun cuka. Sebab kita tak nak kaki tu bertukar warna kelabu ataupun hitam tau masa rebus. Kita rebuslah sampai betul-betul lembut, barulah best. Ini kerabu version simple tau. Jadi kita letak bawang, tomato, daun ketumbar, cili padi sikit nak bagi pedas. Lepas tu kita perahlah limau. Masam tu kan kita agak-agaklah ikut selera kita. Lepas tu kita letak sos ikan, kita letak gula sikit. Tak apa, tak letak garam tau, sebab sos ikan tu kan dah masin. Korang rasalah bagi balance rasa masam, manis, masin dia tu. Kalau korang nak tambah sayur lain pun boleh, macam carrot, ubi. Okey, siap. Selamat mencuba.